Pro 2 Axia merupakan salah satu kereta kompak paling mampu milik di Malaysia yang direka khas untuk memenuhi keperluan pengguna bandar yang mahukan kenderaan praktikal, jimat bahan api dan mudah diselenggara. Model ini sangat popular dalam kalangan pelajar, golongan muda serta keluarga kecil kerana kos pemilikan yang rendah dan kebolehpercayaan yang baik. Dari segi luaran, Pro 2 Axia tampil dengan reka bentuk yang ringkas tetapi moden, dengan lampu hadapan yang kemas serta grill hadapan yang memberikan identiti tersendiri. Saiznya yang kompak menjadikannya sangat mudah untuk dipandu di jalan sempit dan kawasan parkir yang terhad. Di bawah bonet, Pro 2 Axia biasanya dilengkapi dengan enjin 1.0 liter yang direka untuk memberikan kecekapan bahan api yang tinggi. Enjin ini mungkin tidak menghasilkan kuasa yang besar, tetapi ia cukup untuk kegunaan harian seperti ulang-alik ke tempat kerja atau kampus. Transmisi yang ditawarkan termasuk manual dan juga automatik DCVT yang memberikan pemanduan yang lebih lancar. Dengan berat kenderaan yang ringan, Axia mampu memberikan prestasi yang memadai serta penggunaan bahan api yang sangat menjimatkan. Masuk ke bahagian dalaman, Pro 2 Axia menawarkan kabin yang praktikal dengan susun atur yang mudah difahami. Walaupun ia merupakan kereta bajet, ruang dalaman masih mencukupi untuk 4 hingga 5 penumpang dengan selesa. Tempat duduk direka untuk keselesaan asas dan sesuai untuk perjalanan jarak dekat hingga sederhana. Ruang simpanan juga disediakan dengan baik untuk kemudahan pengguna menyimpan barangan kecil. Dari segi teknologi, Pro 2 Axia dilengkapi dengan ciri asas yang diperlukan untuk pemanduan harian. Antaranya termasuk sistem audio dengan sokongan Bluetooth, sambungan USB serta kawalan mudah pada papan pemuka. Model yang lebih tinggi turut menawarkan skrin infotainment yang memberikan pengalaman lebih moden. Selain itu, sistem penghawa dingin yang efisien memastikan kabin sentiasa selesa walaupun dalam cuaca panas. Aspek keselamatan juga diberi perhatian dalam Pro 2 Axia walaupun ia berada dalam kategori kereta mampu milik. Model ini dilengkapi dengan sistem brake ABS, EBD serta kawalan kestabilan elektronik pada varian tertentu. Terdapat juga beg udara untuk pemandu dan penumpang hadapan. Versi terkini turut menawarkan ciri Advanced Safety Assist yang merangkumi fungsi seperti brake kecemasan automatik dan amaran pelanggaran, menjadikan Axia lebih selamat berbanding generasi sebelumnya. Salah satu kelebihan utama Pro 2 Axia adalah penjimatan bahan api yang sangat baik. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin mengurangkan perbelanjaan harian, terutamanya dengan harga bahan api yang tidak menentu. Selain itu, kos penyelenggaraan yang rendah serta alat ganti yang mudah didapati menjadikan Axia sangat praktikal untuk dimiliki dalam jangka masa panjang. Dari segi pemanduan, Pro 2 Axia menawarkan pengalaman yang santai dan mudah dikendalikan. Stereng yang ringan serta saiz badan yang kecil memudahkan pemandu untuk bergerak dalam trafik bandar. Walaupun tahap penebat bunyi mungkin tidak setanding kereta yang lebih mahal, ia masih boleh diterima untuk kegunaan harian. Secara keseluruhan, Pro 2 Axia adalah pilihan yang sangat sesuai bagi mereka yang mencari kereta kompak dengan kos rendah, kecekapan bahan api tinggi serta kemudahan asas yang mencukupi. Ia mungkin tidak menawarkan prestasi tinggi atau ciri mewah, tetapi ia memenuhi keperluan asas pengguna dengan baik dan boleh diharap. Pada pendapat anda, adakah Pro 2 Axia merupakan pilihan terbaik sebagai kereta pertama untuk pemandu baharu di Malaysia? Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi otomotif terkini di channel ini.